mungkin orang nak tahu juga. Isi kaifiyah. Yang tadi kaifiyah tok gini. Kaifiyah podcast mungkin berbeza. Mungkin kita nak tahu kaifiyah haul tok kepala biasa dia buat benda ataupun hole-hole yang lain lah. Atau hole yang lain. Kita tok kepala lah. Ataupun program hole yang lain. Hole dengan program maulid. Perbezaannya. Ada perbezaan ke ataupun boleh khabar persamaan dia lagu ni ke? Okey. Jadi persamaannya tujuan lah. Tujuannya sama saja adalah untuk at-taqarrub ila Allah Subhanahu Wa Taala, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita lebih faham tentang agama melalui kefahaman-kefahaman mereka. Cuma perbezaannya ni, hul ni kita pertama sekali akan baca Quran dulu biasanya, khatam Quran, zikir, untuk kita sedekahkan pahala bacaan kita kepada mereka. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka. Mereka mungkin dah tinggi dah martabat, dah tinggi dah maqam dah. Dah mungkin dah dijamin syurga dah. Dah mungkin Allah dah bagi mereka syurga dah sebab perjuangan mereka. Sebab para ulama ni kan, mereka kalau mati macam mati syahid. Maka kata dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat. Jangan kamu menyangka orang mati syahid itu mati. Mereka para ulama lebih tinggi daripada syuhada. Jadi mungkin mereka dah hebat dah di alam sana, tapi kita still menghantarkan, menyalurkan, menghadiahkan pahala-pahala bacaan khatam Quran, zikir, tahlil untuk mereka sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka. Itu yang pertama biasa dibuat pada majlis hul. Tahlil lah kita sebut, majlis tahlil. Okay. Dan yang kedua adalah memperkenalkan mereka, membaca biografi manaqib. Memperkenalkan kepada jemaah yang hadir. Mungkin Habib boleh khabar juga manaqib tu benda. Ada manaqib tu biografi. Biografi mereka, latar belakang mereka, kisah hidup mereka dibaca kepada kita. Namanya sekian-sekian, nasabnya sampai kepada siapa-siapa, umurnya berapa ketika wafat, lahir di mana, tinggal di mana, ke sekolah di mana, belajar di mana, gurunya siapa, anak muridnya siapa, itu diceritakan dalam manaqib, biografi beliau. Kemudian setelah selesai biografi, biasanya, ini tiga lah asas hul ni. Yang pertama tahlil, majlis tahlil, disedekahkan pahala bacaan. Yang kedua biografi, yang ketiga tausiah ulama. Nasihat para ulama yang kita jemput tu, yang hadir sebagai tetamu tu, sampaikan. Itulah peluang mereka untuk memberi tausiah, nasihat, wasiat, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr, yang menjadi asas untuk kita menjadi orang tak rugi kan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi ini mereka para ulama ambil peluang ini. Bila mana orang dah berkumpul ramai ni, okey, beri tausiah, beri teguran, beri suruhan, dekatkan mereka dengan syurga Allah, beri mereka harapan dengan syurga, takutkan dengan neraka, macam-macam tausiah-tausiah diberikan untuk para yang hadir ini dapat manfaat. Banyak manfaat. Zikir kepada Allah dapat, selawat pun dapat, berkumpul dengan para solehin dapat, mendengar manaqib, mengenal ahli-ahlillah, mengenal kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mendapat teguran dan ilmu dalam majlis tersebut. Dan pernah ada satu hadis Nabi SAW disebutkan, disebut dalam hadis Nabi SAW, di antara, anda tak ingat, ada dalam nas hadisnya, di antara cara kita mengagungkan syiar Allah, wa man yu'azzim sya'rahu fa innaha min taqwal qulub, kan? Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu tanda dia takwa dalam hatinya. Di antara cara kita untuk mengagungkan syiar Allah adalah mengagungkan kekasih Allah. Mereka kekasih Allah kan? Macam kita nak agungkan raja, kita muliakan anak dia. Sama lah. Kita nak agungkan Allah, kita muliakan kekasihnya. Kita muliakan para walinya, para salihin yang hampir dan dekat dengan Allah SWT. Itu antara bentuk kita ta'zim syairillah, membesarkan, mengagungkan syiar Allah, dan itulah tanda takwa dalam hati. Dalam hadis kursi Allah sebutkan, Allah sebut dalam hadis kursi, man adali waliyan faqad adzantu bil harb. Hadis sahih, hadis kursi, kata Allah dalam firman-Nya, barang siapa yang memusuhi wali aku, kekasih aku, maka aku iklankan kepadanya peperangan. Faqad adzantuhu, aku mengizinkan untuk dia berperang dengan aku. Berperang dengan Allah sebab apa? Hanya dengan memusuhi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud lawannya. Mafhum mukhalafahnya tak? Siapa yang cinta kepada kekasih Allah, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bentuk kita mengagungkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka diagungkan dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Banyak cerita-cerita Allah ceritakan tentang orang-orang soleh ni, mereka-mereka yang telah berjuang, yang disebutkan sebagai apa? Rijalun sadaku ma'ahadullah alaih. Rijal-rijal, orang-orang hebat yang telah mengotakan janji mereka, menunaikan janji mereka yang telah mereka ambil perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdi. Ada yang dah meninggal dunia, ada yang masih hidup lagi. Kita kena ambillah peluang manfaat daripada mereka yang telah meninggal dunia, bahkan telah hidup, insya-Allah. Itu antara pengisian hul tu. Yang pertama zikir,
Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, membacakan manaqib, mengenali kepada kekasih Allah SWT. Yang ketiga, mendapat ilmu. Anda rasa setiap hol kita, Toko Paloh, banyak ilmu yang dapat. Maksudnya bila guru kita bercakap, Habib Ali Zainal Abidin, Habib Abdul Habsyi. Oh, bila mereka bercakap ni, kita sampai tak larat nak bawa balik, ilmu terlalu banyak sangat. Masya Allah, tabarakallah, syarat dengan ilmu. Mereka balik tu kalau boleh catat tu, kena catat dengan, apa namanya, yuktab bima'iz zahab. Dicatatkan dengan dakwah daripada emas tu, perkataan yang sangat mahal. Ceritakan tentang bagaimana pentingnya kita memperingati para salihin yang terdahulu. Masya Allah.